Musim raya biasanya makanan semua jenis berat, pedas dan berminyak. So untuk orang yang ada gastrik, GERD dan perut sensitif, benda ni makan sangat jadi bencana. Jadi memang sangat perlu untuk buat persiapan awal. So hari ni saya nak kongsikan 4 strategi untuk perut selesa sepanjang bulan Syawal nanti. Yang pertama, sediakan kit kecemasan perut. Contohnya antacid seperti Gaviscon ataupun apa-apa jenis ubat gastrik yang anda biasa ambil. Ubat ni akan bantu untuk neutraliskan asid dalam perut dan bantu untuk kurangkan pedih ulu hati. Yang kedua, sentiasa bekalkan air yang boleh membuatkan perut anda selesa. Contohnya seperti air bali, air suam ataupun air rebusan halia. Yang ketiga, paling penting, jangan biarkan perut kosong terlalu lama. Sebelum pergi solat raya, makan dahulu sedikit untuk bantu kurangkan risiko gastrik menyerang dan pahala sunnah pun dapat. Last sekali, sentiasa standbykan terapi luaran macam Swiss gel ni. Sapu pada bahagian perut ataupun dada, bantu kurangkan kembung perut dan angin dalam badan serta memberikan rasa hangat. Bila kita buat persediaan awal, barulah raya nanti boleh dinikmati tanpa risau perut meragam. So, untuk lebih banyak tips dan info raya yang selesa, jangan lupa untuk follow, like dan join live kami. Kita sama-sama ikhtiar.